Okey, kita ada ride pagi ni. Tadi aku dah buat cool start. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Setelah beberapa minggu ni aku agak free ya guys. So kita buat video pagi ni. Jom. Okey, aku tempat keluar awal pagi lah ni. Hari ni hari Sabtu, baru pukul 8. So kita settle dulu kerja tadi kat rumah. Lepas tu ready apa semua kelengkapan. Tu tergerak lah. Aduh, aku sebelum ni aku ada buat video yang mengatakan aku kalau hampa berminat dengan motor ni, hampa boleh roger aku kan. Aku ada dapat lah beberapa orang yang DM aku tak reply pun. Tapi tak ramai lah, so, 1-2 macam tu je. Dan 3 member aku yang dekat office. Aduh. Tapi bila aku bawa balik macam ni kan, rasa dah sedap dah pula. Anak jual pula. Aku rasa macam kalau aku letak harga, hampa takut hampa tak mau kan. Tu aku kata, kalau hampa tanya aku reply dengan satu harga tu, hampa kena ambil lah. Hampa tak boleh duk mahal apa aku letak harga, hampa tak boleh ambil pula. So far aku tak letak harga lagi lah dekat mana-mana yang tanya DM aku. Dan aku tak reply pun. Sedap oi. Smooth lah, elok lah. Memang ada yang komen kata kalau pakai DB Killer ni tak best kan, bunyi senyap. Macam dia kata tak selamat lah kan DB Killer. Pasang DB Killer bunyi motor tak bising. Aku dah biasa pakai exhaust yang perang, senyap, bass apa semua tu. Selamba relax ya. Tak perlulah semua nak perang hari-hari kan. So pagi-pagi ni dia agak sejuk lah. Tapi bila petang dia akan jadi panas terik. Ni tangan aku pun sejuk Let's go guys, kita masuk highway lah. Seronok lah motor ni. Motor ni hampa boleh cari dekat kedai-kedai kedai motor yang jual second hand, ataupun hampa boleh masuk forum dekat Facebook. Ada orang nak jual motor tahun 2013 kan. Yang kalau o-ring apa semua tu, hampa masuk cari lah. Mereka mungkin jual murah lah. Mereka mungkin jual bawah 20 lah, bawah 20k. Hampa boleh lah tengok motor mereka. Itu harga bawah 20 lah. Aku nak asal tayar dulu ni. Aku tak tahu aku nak ke mana ni. Tapi plan utama aku nak Mahala ke Jitra lah. Kalau aku rasa rajin, aku akan terus lagi ke belah depan.
Badan besar ke apa lah. Kalau aku rajin lah. Kemarin aku balik kerja, aku bawa NBX lah. Tiba-tiba dekat traffic light aku dengar ada satu motor besar kan, bunyi belakang aku, boom boom boom. Aku dengar macam enjin semua macam baru lagi lah. Exhaust pun itu standard. So dia bunyi memang sedap lah. Lepas tu aku kalih belakang kan, aku nak tengok motor apa. Lepas tu kali kiri tengok motor apa guys. Motor ZX4R, ZX400R, color putih. Ada stiker dia color gold. Aku tahu, wow. Aku cakap dia, wow, lawa. Aku tengok, oi, ni macam baru kan. Plate dia RGD macam tu lah, RGB ke, RGB pelih-pelih lah. Tapi itu motor memang motor baru. Aku dah fikir dalam kepala aku, takkan dah keluar ZX4R kan, ataupun dia tukar stiker motor ZX25R. Takut-takut dia kira ni tukar stiker apa kan. Lepas tu dia potong lah aku. Dia potong, dia corner, dia masuk highway BKE, highway nak terus ke roundabout Sepang Jaya. Tapi aku terus lah. Dan lepas tu aku balik rumah, aku terus cari dekat YouTube, Google, Kawasaki ZX4R. Memang dah keluar guys. Memang dah keluar rupanya. Mungkin aku lah yang tak sedap benda ni. Dia dah dilancarkan mungkin pada hujung tahun lepas, bulan 12. Lepas tu stok dia ready pada Januari 2026. Dia punya bunyi tu kena pasal lah. Bunyi macam ZX25R tau. Yang jenis bunyi pi dulu, motor tak sampai lagi. Tapi yang ni, yang motor yang aku tengok ni, dia bunyi dia sama macam pergerakan motor lah. Dia agak laju sikit lah. Sekarang ni aku dalam keadaan selesa. Jaket pun selesa, helmet selesa. Cuaca dekat luar sejuk tapi sedap lah, nyaman lah. Dia tak terlalu sejuk lah. Motor pun smooth belok, laju lah. Tapi bila aku tengok ZX4R tu, dia punya riding position biasalah still menunduk lah, sebab dia sport bike. Kalau kita beli motor tu pun, kalau macam aku beli motor tu pun, aku nak kena tunduk kan. Tapi kalau Z8 ni, Han tak payah tunduk sangat lah. Han tegak badan pun dah boleh lah. Nampak tadi kan aku tegak kan. Naked ni kebanyakan dia punya riding style dia selesa lah. Okey, perjalanan smooth, best. Motor pun senyap, best ya. Dia taklah senyap macam exhaust standard. Dia adalah bunyi dia tu kan, vroom kan.
Aku tak nampak dia punya GoPro ni record ke tak. Itu yang payah sikit tau. So far riding position aku sedap. Tak lenguh lagi lah setakat ni. So kaki hang pun sedap macam ni, terletak macam ni kan. Pula P Z8 ni memang ada torque, ada power. 800cc mai kalau banding dengan 250cc ZX25, ZX25R, ZX400R. Tapi tak boleh bandingkan dengan ZX6R kan. ZX6R tu dia lagi tinggi lain macam lah. Kalau ZX8 ni dia buat lebih ringan. Oh, mungkin motor ni motor daily ride aku lah. Kalau berat dia 18 lebih lah, 180 kilo macam tu. Aku rasa dia akan jadi satu motor daily ride untuk aku lah. Apa mat? Hang Leno oi, yang ada Leno. Okay, kita dah sampai Gurun lah. Macam biasa kita akan rest kat Gurun. Lepas tu aku nak kena fikir ke mana aku akan pergi. Sama ada aku nak terus ke Padang Besar ke aku nak balik Jitra. Nampak? Aku kalau Padang Besar aku target JC Arsenal je lah. Lepas tu kita balik lah. Sampai beli JC Arsenal balik. Tak payah buang masa kan. Sebab kami ni yang belah-belah utara ni pergi Padang Besar bukan yang pergi nak beli makan-makan sangat tau. Itu kalau pergi dengan family lah, ada yang nak cari makan. Tapi misi utama ni ialah JC EPL. Kita aku Arsenal lah daripada dulu. Okey, checkpoint kita dah nak sampai. Gurun. Nah, ada bunyi. Motor ni ada bunyi. Bukan tak ada bunyi kan.
Aku nak pergi ke mana? Okey, kita pergi parking di belah belakang. Kalau depan ni macam agak panas, matahari baru naik, so kita masuk belah belakang, kita parking. Kita ambil port lain sikit hari ni. Nampak oh. Aku ambil port ni lah. Port di sini lah. Tak ada lori kot masalahnya. Tak tahu dia punya rekod tak. Okey, rekod. Kita stop Ustaz. Ini banyak geng suku, geng skuter, geng Lambretta, Vespa. Okay guys, ini dia motor aku. Saat kita relax dulu, kebah tangan, bagi hilang dulu. Lepas tu aku akan decide balik lah, kita nak pergi ke mana. Sama ada nak sampai Jitra saja ke, ataupun kita akan pergi ke Padang Besar. Stay tune. Just